Pasangan suami isteri dilaporkan hilang selepas kereta dinaiki mereka terjunam ke dalam Sungai Rompin Pahang semalam ditemui lemas. Jasad mangsa ditemui selepas kereta dinaiki mereka berjaya dinaikkan siang tadi. Kenderaan mangsa ini berjaya dinaikkan kren ke tebing sungai jam 3 petang. Pemeriksaan lanjut ke atas kereta berkenaan menemui jasad Muhammad Zairil Bidin 40 tahun dan isterinya Aisyah Syafi'i 55 tahun. Terdahulu operasi mencari dan menyelamat mangsa disambung semula pagi tadi selepas ditangguhkan semalam ekoran air pasang. Kita buat penyelaman bermula pada pukul 8 pagi tadi dan kita dapati arus agak kuat agak menyukarkan pasukan penyelam untuk menjalankan proses selaman. Kereta itu ditemui pasukan penyelamat di air PPDA Bomba jam 11 pagi ketika menyelam antara 8 dan 10 meter dari lokasi ia dilapor terjatuh. Dalam kejadian 4 petang itu, Muhammad Zairil dan Aisyah dalam perjalanan ke kampung Sarang Tiong. Jasad pasangan berkenaan dihantar ke Hospital Rompin dan punca kemalangan masih dalam siasatan. Sementara itu, anak Allahyarham Aisyah Nur Zakiyah Muhammad Atta mengesyaki bapa tirinya Allahyarham Muhammad Zairil mengalami kemurungan sejak 3 bulan lalu. Menyedari masalah kesihatan bapa tirinya itu, dia bergegas mengesan pasangan itu sebelum menasihatkan Muhammad Zairil berpatah balik pulang ke rumah mereka di Keratung. Saya telefon peronda sebab saya tengok dia dah bawa kereta dalam keadaan bahaya. Telefon peronda mai, kami masuk mai cari dia pula. Dia nampak kereta kami, dia tekan laju. Dia tekan laju, peronda pun cakap, puan kita berhenti tepi, tak payah ikut dia dah. Takut bahaya kan, jadi kemalangan apa semua. 15 minit kemudian dia dihubungi polis dan dimaklumkan kereta dinaiki ibu dan bapa tirinya itu terjatuh ke dalam Sungai Rompin.